Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung perbincangan kita di bawah tajuk uruf. Uruf ataupun adat dalam sumber penang Islam adalah yang menjadi salah satu daripada sumber yang diterima oleh hukum fiqh, di mana uruf dan adat ini memberi maksud yang berbeza. Uruf ni bermaksud apa yang diketahui. Apa yang diketahui yang lazim diamalkan itu adalah disebut uruf. Manakala adat bermaksud perkara yang berulang-ulang. Dia daripada perkataan ada ni sentiasa ulang. Maksudnya perkara ataupun perbuatan yang berulang kali dibuat, maksudnya dia menjadi sesuatu yang rutin dalam masyarakat. Sebab tu kan kita kata adat kalau meminang mesti ada macam ni, mesti ada bunga paha contohnya. Jadi dia berulang-ulang, setiap kali orang buat majlis ada benda tu. Itu adat. Huruf ni macam tu juga, dia lebih kurang sajalah maksudnya, cuma dia berkata berdasarkan perkataan yang digunakan. Kalau huruf, perkara yang diketahui. Contohnya, kalau orang dapat anak, kita akan bagi dia hadiah. Huruf, sesuatu yang biasanya berlaku dalam masyarakat. Okey. So, perbuatan-perbuatan yang menjadi lazim dalam masyarakat yang diketahui berlaku ataupun perkara yang berulang-ulang itu disebut sebagai adat ataupun huruf. Okey. Itulah maksudnya. Iaitu uruf ialah apa yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilalui dalam hidup seseorang sama ada secara perkataan atau perbuatan. Dia biasa sebab dah diketahui yang perkara ini akan berlaku. Sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Perkataan contohnya kalau kita kata apa khabar? So dia nak tahu hal kita kan. Uh, Kalau guru uruf dia tanya, macam mana sekarang? Maksudnya dia nak tahu progres. Itu contohnya lah. Ataupun perbuatan. Perbuatan kalau uruf contohnya kita kata perbuatan sebagai menunjukkan sesuatu ataupun menghulur tangan, tanda apa ni? Hulur tangan tanda nak salam contohnya, ataupun perbuatan melambai. Lambai dari jauh, menunjukkan macam kita greeting kat seseorang tu kan. Kita macam say hi. Sebab kalau orang tu orang luar negara ataupun orang keluar hutan, kalau orang lambai, tahu-tahu dia lari dah. Sebab dia tak tahu huruf tu adalah satu perbuatan melambai. Kalau perbuatan menunjuk penumbuk, takkanlah orang tu bila dia tunjuk penumbuk dia datang dengan senyum, kan? Dah kita tahu dah perbuatan tunjuk penumbuk ni adalah satu perbuatan ingin mengacah ataupun ingin mengancam seseorang. Itu huruf yang kita tahu daripada perbuatan. Begitu juga dengan perkataan yang dengan nada yang tinggi, kita tahu hurufnya marah. Kan kalau kita dengar orang bercakap di bilik sebelah dengan nada yang tinggi, menengking, kita tak kata oh dia sedang menyanyi. Tak ada kan? Huruf dia oh dia sedang marah, dia sedang bergaduh. Jadi begitulah penggunaan huruf yang diketahui ini, dia berlaku dari semasa ke semasa. Dari semasa ke semasa. Begitulah juga dengan definisi adat. Itu yang dikatakan huruf hampir sama maksud dengan adat. Okey, huruf ni kita boleh bahagi kepada beberapa bahagian. Pertama adalah huruf amali. Amali ni dalam bahasa Arab lah disebut amali, perbuatan. Perbuatan ataupun kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Contoh jual beli secara berunjuk ataupun baik bita'ati. Baik bita'ati ni berunjuk, kalau kita tengok dalam masyarakat kita, kalau orang tu bagi kuih kat kita, kita bagi duit kan. Kalau macam kita pergi kat gerai jual buah ke, kalau buah tu dia dah tulis dah RM10 sekilo. Kita pun tunjuk saja bakul buah tu, kita tunjuk RM10, dia pun bagi. Kalau masing-masing tak cakap, kita katakan dah. So secara lazim kita dah tahu dah jual beli telah berlaku. Itu baik bita'ati. Macam anda pergi gerai pasar malam yang jual banyak lauk, anda tunjuk je lauk ataupun pergi kedai mamak tunjuk saja. Itu sudah menunjukkan berlakunya cara jual beli, dan apabila dibayar dia bagi resit contoh. Itu adalah huruf amali. Dan mahar yang boleh dibayar tunai atau hutang. Kalau dulu mahar ni ada yang dibayar dengan hutang. Kalau hari ni kita pejabat agama dah wajibkan mesti bayar tunai sebab berlakunya penipuan dan sebagainya. Katakanlah dulu bayar hutang. Hutang itu adat yang berlaku pada waktu dulu
secara perbuatannya adalah diiktiraf. Contoh kan, kalau kita tengok cerita-cerita Melayu lama, aku nikahkan kau dengan anakku dengan mas kahwinnya RM2,000 hutang, kan? Hutang itu diterima walaupun sepatutnya tidak boleh ada hutang. Tapi bila kita belajar fiqh, siapa yang hutang mahar, dia tidak boleh isterinya itu serah diri sehinggalah hutang itu dia bayar, mahar itu dia bayar. Ini menunjukkan bahawa dalam fiqh boleh kahwin tanpa bayar mas kahwin secara tunai. Itu secara tidak langsung kita faham daripada nas. Begitu juga kaedah tempahan perabot. Yang ni saya sebut dah contoh sebelum ni. Kaedah beli istisna, tempah sesuatu yang besar kan. Contohnya kita nak perabot macam ni yang sesuai dengan dengan hall rumah kita tu. Kita nak masuk TV ataupun sesuai nak masuk microwave kat dapur kita pun carilah tukang perabot yang tertentu yang pergi ukur dan sebagainya. So itu adalah kaedah uruf amali yang berlaku dalam masyarakat yang sah, yang diiktiraf walaupun perabot tu tak siap lagi. Perabot tu tak siap lagi. Begitulah contoh-contoh lain hidang makanan kepada tetamu. Tentulah nak suruh dia makan, bukan nak suruh dia tengok kan. Ataupun cara simpan barang. Ni bagi orang yang dituduh mencuri. Dalam kes amali contohnya, kalau seseorang itu mencuri ialah apabila dia mencuri barang yang diletak dalam tempat yang selamat. Kalaulah seorang tu contohnya dia ada duit 500, dia letak di ruang tamu rumah dia ataupun dia letak di garden rumah dia yang ke mana garden tu orang lalu lalang. Lepas tu dia kata, "Oh, orang curi duit saya." Kan? Dia ada berbeza. So barang yang disimpan dalam peti selamat dalam rumah yang terkunci, dalam almari yang terkunci tiba-tiba hilang. Itu urufnya yang jelas bahawa duit itu dicuri ataupun barang kemas itu dicuri. Tapi kalau dia letak di pasar, dia pergi pasar, dia tinggal je atas bakul mana-mana, tiba-tiba dia kata dicuri. Itu tidak. Sepatutnya tidaklah dari segi urufnya. Mungkin dia nak sedekah kan, sebab dia letak situ. Ataupun dia pergi kat pasar, dia tabur duit. Orang pun buru-buru ambil. Dia pun cakap, "Oh, ada orang curi duit saya." Logik tak? Itulah dari segi uruf amali yang kata, oh dia sedang menderma. Begitu juga ihya al-mawad. Ihya al-mawad ini ialah menghidupkan tanah mati. Iaitu bagi orang yang membuka hutan. Contohnya dia pergi kat hutan yang mana tanah kerajaan. Ihya al-mawad ni dia tak boleh hidupkan tanah mati yang dimiliki orang. Orang lain contohnya dia ada tanah tapi dia tak usahakan naik lalang semua. Dia pergi tebas, dia pergi tanam pokok. Itu tak boleh. Tapi kalau tanah kerajaan yang tidak digunakan, dia boleh gunakan, dia pergi tebas. Tapi hari ini tak adalah, telah ada undang-undang yang menyekat. Tapi kalau zaman-zaman 60-an dulu, 70-an dulu, kita akan dengar banyak kes pembukaan tanah oleh orang-orang rakyat di tanah kerajaan dan kemudian baru dia minta izin. Perbuatan ini adalah diiktiraf oleh agama dan dulu pun undang-undang iktiraf. Itu dipanggil ihya al-mawad. Ini yang kita panggil uruf yang amali yang diiktiraf. Kemudian uruf kauli. Uruf kauli, kaul bermaksud perkataan. Maksudnya uruf yang berlaku ataupun yang diiktiraf pada perkataan ataupun kata-kata tertentu yang digunakan oleh masyarakat. Seperti contoh daging. Contoh kan daging. Apa lauk kenduri hari ni? So kita kata, oh hari ni lauk daging. Daging di situ adakah dia bermaksud daging kerbau, daging lembu atau daging kambing? Atau daging ikan? Kan? Mesti kita akan kata, oh itu daging lembu. Sebab kita tidak akan sebut dalam masyarakat Melayu lah biasanya, kita tak akan sebut bila kata, oh kenduri hari ni tuan rumah jamu daging. Dalam kepala kita mesti kita fikir lembu kan. Kita tak akan fikir kambing. Kita tak akan fikir kerbau. Biasa masyarakat dia akan sebut lauk kerbau hari ni. Dia akan terus jelas. Itu menunjukkan uruf kauli. Perbuatan yang biasa. Contohnya ataupun apa penting daging ni ialah kalau orang tu bersumpah contohnya. Demi Allah aku tak akan makan daging lagi hari ini. Tiba-tiba dia makan kambing. Adakah dia telah melanggar sumpah ataupun adakah dia dah kena bayar kafarah sumpah kerana dia langgar sumpah dia itu ataupun dia bernazar, dia kata aku bernazar aku tidak akan makan daging lagi. Tapi dalam hati dia mesti dia fokus pada lembu. Kan? Kecuali dia kata demi Allah aku tidak akan makan daging kambing lagi. Dia mesti jelas. So apabila dia sebut secara umum, lafaz itu akan diterima oleh hukum secara umum. Dia tak diterima secara berbeza. Dia akan diterima secara umum.
Sebab itu dalam kes ini kalau seorang itu bersumpah bernazar, dia sumpah tidak akan makan daging dan dia masukkan kambing, maka dia hanya kambing saja. Tapi biasanya daging ni lembu lah. Ataupun yang dimasukkan dalam masyarakat kita ialah selain ikan saja. Kan? So kalau dia makan daging ikan, tak ada masalah. Sebab itu yang penting adalah nawaitu. Begitu jugalah apabila dalam nas-nas hadis contohnya dia gunakan perkataan walad untuk anak lelaki bukan anak perempuan. Tapi biasanya dalam perbualan kita seharian kita tak gunalah perkataan bahasa Arab kan. Ini dalam kitab-kitab jelah. Okey, kemudian huruf am. Apa pula maksud huruf am? Huruf am bermaksud huruf yang diterima secara umum, yang merata dan tersebar ke seluruh dunia Islam dan diamalkan oleh seluruh umat Islam. Ini umum, am. Contohnya istilah ad-dabah merujuk kepada semua haiwan berkaki 4 kecuali manusia. Tapi ini istilah yang dalam kitab lah. Biasanya kita di Malaysia kita tak guna. Kita akan kata, kita tak sebut ad-dabah lah. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, bila dia sebut ad-dabah ni ialah mana-mana haiwan yang berkaki 4. Manusia juga termasuk dalam haiwan. Tapi bila kita kata ad-dabah tu dia hanya merujukkan kepada binatang ternakan lah. Contohnya kambing, lembu, kerbau, unta dan sebagainya. Itu nak tunjuk huruf am. Maksudnya huruf yang diterima secara umum oleh masyarakat. Begitu juga kalau istilah lain. Kalau dicontoh di sini adalah lafaz haram ataupun lafaz talak. Biasanya kalau orang lelaki dia nak kata cerai kat isteri ni, aku haramkan engkau atasku. Itu sudah membawa maksud cerai sebenarnya. Tapi penggunaan itu lebih kepada, kalau belajar talak ni, dia panggil talak kinayah. Talak yang dilafazkan secara, kinayah ni? Secara tidak langsung, kan? Secara berkias. Tapi talak kinayah ni dia kena ada niat. So kalau dia niat, engkau haram atasku, kalau dia niat talak, maka sebenarnya jatuh talak. Itu bergantung kepada huruf am yang diamalkan oleh di satu-satu kawasan. Jika di kampung tu kalau dia orang biasa menggunakan lafaz ini, maka apabila seorang suami dia melafazkan demikian berdasarkan huruf tu, kita hakim yang mengadili kes macam ini boleh dikatakan bahawa perkahwinan itu telah jatuh talak. Okey. Seterusnya huruf khas. Huruf khas ialah kebiasaan yang hanya merujuk kepada daerah tertentu. Sebut khas ni kan. Ataupun disebut sebagai huruf amali khas. Kalau lebih khusus kepada perbuatan ataupun kalau dikhusus kepada perkataan, huruf qauli khas. Contohnya mahar tunai atau hutang. Itu. Contohnya memberi limau kepada pembeli. Contoh ni kalau musim tahun baru Cina kan, setengah peniaga dia nak baik dengan pembeli, beli kain dengan dia ke, dia letak limau sebiji 2 biji kan, dia buat macam spare dekat dia punya cashier counter dia tu. Siapa beli dengan dia akan bagi limau. Itu huruf khas. Hanya di musim perayaan. Contoh kan. Ataupun adabah merujuk pada kuda. Ini saya ingat adat orang Arab lah. Kita tak adalah. Ataupun adat bayato dalam walimah. Huruf khas. Contoh di Negeri Sembilan dulu. Saya tak pasti ada ke tak lagi hari ni. Kalau dulu siapa nikah dengan orang Negeri Sembilan, sampai pintu pagar, makcik-makcik dia dah sekat dah. Bayato dulu. Tu dia RM2 je. Ataupun RM5. Kecil je lah. Tak sampai RM1,000 pun. Kan, biasa kalau dah tahu ni, dia akan, keluarga lelaki akan letaklah dalam poket. Keluarga perempuan yang tahan di pintu pagar tu letak dalam poket dia ke, bagi envelope ke, dia lepas. Nak naik tangga, ada lagi pakcik dia yang lain. Nak masuk rumah, dalam bilik, ada lagi pakcik dia buat tu lah. Ini adat lah untuk keseronokan sajalah. Jangan pergi katok pula pada pakcik-makcik dia tu. Tapi biasanya adat ni saya tak pasti sekarang. Tapi kalau dulu zaman 90-an tu, 80-an tu memang adat ni dianggap sebagai amali yang lazim diamalkan di kalangan masyarakat. Saya tak pasti Minangkabau ke khusus ataupun Negeri Sembilan secara khusus. Okey. Begitu jugalah huruf qauli khas tentang istilah-istilah yang digunakan oleh peguam, jurutera dan sebagainya lah. Kita ada istilah-istilah dia, orang muda pun dia ada istilah dia sekarang ni kan. Tak kisahlah perkataan-perkataan yang tertentu yang digunakan.
Dia boleh menggambarkan kepada uruf ataupun macam saya cerita sebelum ni, janda berhias. Janda berhias. Uruf kita tahu dah, janda berhias adalah lafaz yang digunakan kepada wanita yang diceraikan yang belum disetubuhi. So uruf tu dah maklum dah. Oh, kan dia tak akan pergi kepada maksud lain. Itu maksud juga yang difaham daripada istilah uruf qauli khas. Okey, kemudian dari sudut penerimaan kita boleh, tadi dari sudut pemakaian, ini dari sudut penerimaan juga. Syarak hukum Islam dia hanya menerima uruf yang disebut sebagai uruf yang sahih. Uruf yang sahih adalah uruf yang betul ataupun yang uruf yang tepat yang sejajar dengan kehendak hukum Islam, okey, ataupun yang tidak bertentangan dengan nas syarak, yang tidak menghilangkan maslahah muktabarah yang kita dah bincang. Dia tidak menghilangkan maslahah muktabarah dan dia tidak menyebabkan mafsadah, kerosakan, tidak mengakibatkan mudarat dan sebagainya. Contohnya adab memberi hadiah semasa majlis pertunangan, perkahwinan, apa lagi? Dapat anak, dapat menantu, menang first class, dapat pelajar terbaik. Kan kadang-kadang ada pakcik, makcik, kawan bagi hadiah nah bunga ke, bagi birthday pun bagi hadiah kan. So uruf-uruf yang bersifat begini, yang bersifat apresiasi ataupun bersifat menghargai kejayaan sesuatu itu, uruf ini dianggap sebagai satu adat yang baik, adat yang sahih, yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi diamalkan dalam kalangan masyarakat. Walaupun dia melibatkan kos tertentu, contohnya bagi hadiah kan, mesti kita kena beli hadiah, beli jambu pula dah, beli buah ke, kan. Kalau orang datang rasmi majlis, kalau persatuan anda buat program, anda bagi hadiah kat perasmi program. Penceramah kadang-kadang tak bagi duit kat dia, bagi buah. Beli satu macam buat bouquet hadiah kan, bouquet flower dan sebagainya. Itu dianggap uruf yang sahih. Kerana apa? Di situ tidak ada yang bercanggah dengan hukum syarak. Hukum syarak tak kata dia bercanggah. Melainkan dia bagi hadiah tapi bagi sebotol arak. Ustaz datang ceramah, buat tazkirah malam Jumaat, baca Yasin, akhir majlis bagi sebotol arak. Contoh sajalah, jangan buat pula. Itu adalah dia panggil uruf yang tidak sahih lah. Apa nama uruf yang tidak sahih? Uruf yang fasid. Fasid ni kita tahu dah, fasad, sesuatu yang batal ataupun sesuatu yang ditolak oleh syarak. Fasid. So adat yang bercanggah dengan nas syarak seperti menimbulkan mudarat, membawa maksiat, membawa kepada kemudaratan, berbahaya, menghalang maslahat, maka itu semua uruf yang fasid. Contohnya uruf riba, contoh. Oh, saya nak pinjam duit lah dengan awak. Oh, dia kata boleh pinjam duit. Kami memang budaya kita bagi pinjam duit ke orang yang memerlukan, tapi kita mengenakan riba. So uruf riba itu adalah uruf yang fasid. Walaupun saya kata macam sebelum ni, dia kata, oh kita kenakan riba, tapi peminjam pun kata, oh saya reda. Tak boleh reda sebab dia, walaupun ia tu jadi amalan, amalan itu bertentangan. Kalau sebelum ni kita belajar maslahat, dia bertentangan dengan maslahat yang muktabarah, dia yang mulurah. Tapi dari segi uruf juga, jika ia adalah amalan budaya masyarakat, budaya itu tidak akan diiktiraf. Budaya itu dianggap budaya yang fasid. Uruf yang fasid. Budaya berjudi, minum arak, kalau menang ataupun happy, minum arak. Kan, pergaulan bebas lelaki perempuan, ikut dan dia, mahram tak mahram, duduk sama tepi laga bahu, laga betis, laga peha contohnya kan, duduk budaya tinggal solat kerana sibuk buat majlis kan, kerana sibuk belajar tinggal solat. Budaya pakai emas, setengah lelaki dia ada gelang. Budaya pakai gelang pun sebab gelang ni haram menyerupai wanita kan. Kadang dia tak pakai emas, dia pakai gelang. Yelah gelang emas. Gelang emas lagilah dua haram kan. Satu pakai gelang menyerupai wanita. Yang kedua emas tu haram bagi lelaki. Jadi semua budaya-budaya ataupun uruf-uruf yang bersifat bertentangan dengan syarak ini kita panggil uruf yang fasid. So uruf yang fasid ini totally ditolak, tidak boleh diamalkan dalam masyarakat kita. Okey, seterusnya dari segi hujahan uruf. Okey, apa hujah ataupun apa punca kuasa ataupun apa rujukan nas yang kita boleh kata kepada masyarakat bahawa
Islam menerima uruf ataupun ulama menerima uruf yang sahih sebagai satu bentuk hukum dan juga sumber kepada perundangan Islam. Dalam hal ini mazhab Hanafi dan Maliki dia berhujah bahawa dengan ayat Quran yang berbunyi Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, Khudhil afwa, ambillah keampunan wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah dengan uruf, kebiasaan. So dalam nas ini nas merujuk bahawa apa-apa yang rutin ataupun lazim diamalkan dalam masyarakat diterima sebagai satu amalan yang dimaafkan. Tetapi walaupun dimaafkan, jangan terus kita terima bulat-bulat. Ia mesti tidak bercanggah dengan nas yang lain. Janganlah kita pakai terima saja, tidak. Dalam hadis Nabi bersabda, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallah hasanun. Apa yang Muslim berpandangan, orang Islam berpandangan itu adalah baik, maka di sisi Allah itu baik. Baik di sisi manusia ni mesti sejajar dengan agama lah. Jangan bercanggah dengan agama. So berdasarkan dua nas ini, kita boleh amal uruf selagi ia tidak bercanggah dengan hukum syarak, selagi ia baik, selagi dia tidak memberi mudarat, selagi dia memberi kebaikan kepada umat manusia. Contohnya dia merangsang kepada silaturahim, dia merangsang kepada kegembiraan, maka dibenarkan, diharuskan. Jangan dia merangsang kepada dengki, dia merangsang kepada maksiat, dia merangsang kepada kemarahan Allah SWT, maka uruf itu dianggap uruf yang fasid. Jadi terdapat tiga kaedah fiqh yang ulama bina berdasarkan kepada kehujahan uruf. Maksudnya ulama membuat tiga prinsip ataupun tiga maksim. Daripada prinsip itu, kita kata bahawa sebarang uruf yang diamalkan dan baik adalah merupakan hujah dalam Islam. Pertama, kaedahnya al-adah muhakkamah. Segala adat, segala rutin, segala kelaziman yang diamalkan dalam masyarakat yang baik, muhakkamah, boleh dijadikan hukum. Boleh jadikan hukum. Apa contohnya? Contohnya, kalau orang hadir majlis kahwin, semua orang bagi hadiah. Tiba-tiba dia seorang tak bagi hadiah. Hukum dia tak bagi hadiah adalah makruh. Taklah sampai haram sebab mungkin dia ni tidak mampu. Tapi at least dia kena bagi hadiah juga. Itu al-adah muhkamah, maksudnya adat boleh jadikan hukum, kita boleh kata makruh. Sebab dia akan mungkin orang yang meraihkan tu rasa dia tak bagi apa-apa kat aku. Aku pergi rumah dia bagi hadiah. Dia aku kahwin, anak aku kahwin, dia datang, ataupun aku kahwin, dia datang, dia tak bagi. Kan? Kita mungkin seseorang tu boleh merasa sedikit kecewa atau sedih. Itu boleh mendatangkan hukum. Tak? Begitu juga ada kaedah lain, ulama menggariskan al-ma'ruf 'urfan kal mashrut syautan. Sesuatu yang makruf dianggap sesuatu yang makruf ataupun sesuatu yang diketahui itu kedudukannya seperti satu uruf. Kedudukannya adalah seperti kal mashrut syautan. Kedudukannya adalah seperti sesuatu yang diikat menjadi syarat kepada sesuatu perkara. Contoh, kalau kita kata syarat untuk buat sesuatu, contoh apa syarat? Syarat dia seperti syarat lah dalam hukum. Contohnya, untuk kahwin disyaratkan kena ada dua saksi, contoh. Begitu juga dalam pembicaraan uruf. Jika dalam sesuatu kebudayaan dan sebagainya, disyaratkan ada sesuatu, contohnya makan minum lah, kita katakan tak. Jika tidak ada makan minum, dia akan menjadi mencacatkan uruf itu. Itulah ulama meletakkan kedudukan uruf ni utamanya seperti kedudukan syarat dalam hukum Islam. Kalau syarat itu mesti dipenuhi, maka uruf juga mesti dipenuhi, mesti dilakukan. Yang ketiga, as-sabit bil urfi kas-sabit bin nas. Sesuatu yang sabit secara uruf, kedudukannya itu tinggi seperti ia sabit pada nas. Sebab tu saya kata tadi, dia boleh dihukumkan haram. Makruh tadi.
Tapi ada keadaan juga huruf boleh membawa kepada hukum haram jika tidak dipenuhi. Tak, jika tidak dipenuhi. Contohnya, kelaziman orang kalau datang ke rumah orang mesti berpakaian sopan contohnya. Tak, contoh. Tapi dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan tata susila pula. Tapi dia boleh menjadi haram kalau dia contohnya datang rumah orang, buat macam rumah dia kan, pergi buka peti ais orang tu, pergi dapur, pergi tidur bilik orang, ikut suka dia, tak ada minta. Kan kita tak ada apa lagi adat tata susila. Maka di situ juga dia membawa kepada hukum seperti hukum nas. Okey. Uruf diiktiraf oleh syarak. Okey, uruf ni diiktiraf oleh syarak iaitu bagi uruf yang sahih, saya kata tadi, dia seperti ada beberapa kaedah uruf yang syarak sehingga terima sebagai satu kaedah dalam perbincangan, khususnya dalam bab muamalat. Seperti dalam hukum syarikat. Hukum syarikat. Dia daripada perkataan perkongsian syarikah. Betul juga jual salam. Jual salam yang kita bincang jual beli secara bertempah tu asalnya dia adalah amalan adat, amalan masyarakat silam yang bertempah. Maka dia diterima sebagai salah satu uruf yang diterima oleh syarak. Begitu juga mudharabah. Mudharabah adalah kaedah kaedah pelaburan. Tak, mudharabah. Seorang ada duit, seorang ada kepakaran. Contohnya, kita bagi duit kat seorang yang pandai menjahit sebagai modal untuk dia mengusahakan kedai jahit contoh. Kan? Maka secara tak langsung keuntungan dibahagi dua. So kaedah itu adalah kaedah yang pada asalnya adalah sabit dalam uruf budaya masyarakat pada zaman dahulu. Sehingga hari ini dia ada iktiraf. Begitu jugalah budaya menolak adat Arab yang buruk. Seperti membunuh anak perempuan kalau zaman dululah, ataupun waris perempuan tidak menerima pusaka. Itu amalan masyarakat adat tertentu. So budaya-budaya ini tidak diiktiraf oleh syarak. So kita ada adat yang diiktiraf ataupun uruf yang diiktiraf, ada juga uruf yang tidak diiktiraf. Macam contoh pusaka Minangkabau kan. Minangkabau hanya memberi tanah kepada anak perempuan. Tapi oleh kerana dia budaya adat, keluarga dia kena sediakan juga tanah untuk lelaki. Sebab di Negeri Sembilan hari ini kita ada tanah adat yang tanah, bukan semua tanah, jangan salah faham. Kalau anda baca kisah amalan adat di Negeri Sembilan ni, hanya tanah yang berstatus adat. Sebab di Negeri Sembilan ada juga tanah yang tidak status adat. Kalau di geran tanah tu, dia ada tulis customary tenure. Hanya tanah yang dicop dengan customary tenure yang dibahagi kepada waris perempuan. Tapi tanah-tanah lain yang tidak ada cop customary tenure, dia boleh diwariskan kepada anak lelaki. So, di situ cuba buat balance lah. Majlis Agama Negeri Sembilan telah memberi satu macam penyelesaian kepada isu adat di Negeri Sembilan ni ialah hendaklah balance. Maksudnya anak lelaki tetap akan dapat dua bahagian daripada anak perempuan, di mana jika anak perempuan dapat satu bidang tanah untuk tanah adat, anak lelaki hendaklah dapat dua bidang tanah untuk tanah bukan adat. Itu kena ada balance. Jika tidak, kena bagi duit yang nilai sama. Tapi ada beberapa isu di tanah adat di Negeri Sembilan sebab tanah itu tidak dikatakan tanah milik si mati, tapi dia adalah hak milik keluarga. Maksudnya dia bukan tanah pusaka pun pada kalau ikut argument lah. Tak apalah, tapi nak ceritanya di sini adalah huruf ada yang diiktiraf oleh syarak, ada yang tidak diiktiraf oleh syarak. Jadi kaedah huruf ni dia sama je seperti kaedah-kaedah lain yang seperti merujuk pada ijma', contohnya dari segi contoh jual beli bertempah tadi, istisna ataupun masuk tandah yang saya kata penggunaan air kan, huruf kita masuk tandah, kalau orang masuk untuk mandi kena bayar 50 sen contoh. Siapa masuk untuk buang air bayar 30 sen. Kenapa mandi 50 sen? Sebab hurufnya mandi mengambil air yang lebih banyak. Jadi bil lebih tinggi, jadi kena bayar mahal kan. Kali ni tak ada kot 50 sen. Saya ingat mandi kena bayar RM1 lah kot. Itu contoh dikenakan berdasarkan huruf lah. Kecuali mandi P.Ramlee kan, basuh mata saja, tu 20 sen lah. Kadang huruf juga mengambil maslahat, mengambil sadul zari'ah.
Apa maksud sadut zariah ni? Sadut zariah ni adalah untuk menolak segala keburukan. Itu sadut zariah. Apa contoh menutup pintu keburukan? Contohnya ialah kita tutup kelab malam. Kelab malam. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada minum arak, zina, pelacuran dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk sadut zariah. So, fuqaha berhujah dengan uruf dan ia diterima secara ijma' sukuti. Secara tak langsung, secara diam, dia difahami bahawa uruf ni adalah sesuatu yang makul, yang boleh dijadikan rujukan apabila dia selari dengan masuk nas syarak. Kalau dia berlawanan dengan nas syarak, maka dia ditolak. Okey, terdapat beberapa syarat beramal dengan uruf. Pertama, uruf tu tidak bertentangan dengan nas. Dia memang tak boleh bertentangan lah. Kalau dia bertentangan, dia akan menjadi uruf yang fasid, kan? Uruf yang fasid lah yang ditolak. Contoh wakaf harta alih. Wakaf harta alih dan ditolak jika bertentangan dengan nas seperti dedah aurat. So, wakaf harta alih dari segi konteks dia tak ada masalah. Sebab dia memberi manfaat. Tapi kalau dia berlawanan, contoh dedah aurat. Uruf dia kata, saya kalau datang kena kahwin, saya kena pakai seksi. Kan, contohnya lah, kalau ada lah. Kan? Ataupun dia kata uruf dia pergi kerja pakai seksi lah, tak kisahlah kan. Ataupun uruf dari segi suara menjerit, pergaulan bebas, pusaka matrilinear yang saya kata itu, kalau dia bercanggah dengan syarak, maka tidak diiktiraf. Dia tak boleh defend kata, oh inilah kelaziman kami. Macam baru dia kata di rumah seorang Datuk Seri tu ada apa bar di tingkat 3 rumah dia. Kalaulah dia tu Datuk Seri, dia tidak sebut juga pula Islam ke tak Islam. Kalau dia Islam, walaupun dia kata itu rutin keluarga dia minum arak, na'udzubillah lah, ia bertentangan dengan hukum syarak dan tidak boleh diamalkan. Dan uruf tu juga syarat kedua mesti menjadi amalan biasa masyarakat. Contohnya berkain pelikat bagi lelaki Melayu Pantai Timur. Dia mesti amalan biasa. Maksudnya uruf tu dia tidak boleh kata tiba-tiba kita buat uruf. Kan? Contohnya hari ni kita ada nas siapa yang berpakaian seperti wanita, maka hukum dia haram sebab dia menyerupai wanita. Kecuali bagi lelaki Pantai Timur yang kadang-kadang kalau kita pergi pasar raya ada jumpa lelaki pakai kain pelikat di tengah di pasar raya kan. Hari ni kita jumpa yang pakai kain pelikat di tengah bandar ni orang Myanmar je kan, sebab orang lelaki dia budaya dia masih pakai kain. Tak ke tak perasan kalau anda perasan setengah orang lelaki dia pakai kain. Itu budaya dia. Tapi budaya lama kita kalau dulu atuk-atuk pakcik-pakcik kalau pergi mana-mana kain pelikat lah kan, pakai kain pelikat. Sekarang ni je semua semak pakai seluar kan. So itu uruf. Selagi dia tidak bertentangan, selagi dia tutup aurat, maka dibenarkan. Uruf itu telah lama wujud dan berkekalan. Saya kata tadi, satu lagi apa tadi, dia tidak direka. Dia mesti, uruf ni sesuatu yang telah diketahui rutin, lazim. Ataupun yang berulang-ulang kali. Dia tak boleh kita nak cipta uruf. Uruf ni dia something yang dah ada di situ. Uruf tersebut tidak berlawanan dengan amalan ataupun perkataan semasa. Dia tak bercanggah lah dengan apa saja. Maksudnya dia telah diterima secara meluas di kalangan masyarakat. Maka itu baru uruf. Jika masyarakat pun tak terima, kan, contohnya dia kata, oh ini uruf kita ni belaga ayam contoh. Tapi masyarakat kata, mana boleh belaga ayam kan. Maka itu tidaklah. Okey, praktis uruf dalam perundangan. Contohnya pelatihan saksi yang adil. Pelatihan saksi yang adil ataupun dalam kes-kes keluarga, contohnya bila seorang ayah ingin menjadi saksi perkahwinan anak-anak dia kan. Sebab isunya adil ni ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi adil dalam Islam juga bermaksud baik. Dalam adil kalau anda baca dalam fiqh, contohnya dalam muamalat kita sebut adil ni ialah seorang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya kalau pakai kopiah lelaki, pakai tudung perempuan takkan tudung pakai kat lelaki kan. Itu adil. Tapi satu maksud lain lagi adil ialah seorang yang baik. Seorang yang baik. Kalau kita baca kitab hadis, penggunaan adil. Contohnya dia kata perawi ini adalah seorang yang adil. Maksud adil di situ adalah bagi perawi hadis adalah seorang yang baik.
So baik dalam uruf, seorang yang baik dalam uruf ialah seorang yang kita kata uh, pada biasanya dia tidaklah sejahat mana. Baik. Ialah jahat juga kan. Kadang contoh gini. Sebenarnya kalau seorang itu kita katakan dia fasik, maksudnya lawan kepada baik, adil ialah fasik. Kalau dia sentiasa buat dosa besar, contohnya dia tak semayang, kan? Ada saya baca ibu bapa yang tak semayang ada, kan? Ada kadang-kadang kita baca dalam apa? Banyak yang luahan hati tu apa tu? Ya, kan luahan hati dalam media sosial pun dia cerita mak ayah tak semayang dan sebagainya. Tak semayang ni dia adalah seorang yang fasik kalau orang Islam. Orang yang mau melakukan dosa besar. Dosa besar kalau kira dia tak adil. Seorang yang melakukan dosa besar bukan seorang yang baik, seorang yang fasik. Macam mana kalau anak dia kahwin, dia jadi saksi? Sah ke saksi dia? Kan? Sebab ataupun seorang yang suka minum arak. Dia Islam, baik. Dia suka derma, dia kaya lah kan, derma tapi minum arak. Tapi orang tak tahulah minum arak, dia minum arak kat rumah dia. Dia tak sembahyang, bagi dia sembahyang. Bagi dia lah, dia ada ideologi dia. Tapi dia baik, jumpa orang dia belanja kan. Orang macam ni, boleh tak kita lantik dia jadi saksi? Dari segi konteks uruf, kita akan lihat luar dia. Kalau kita tak tahulah kan. So di sini boleh diterima sebagai saksi. Yang boleh terima yang sebagai saksi. Begitu juga dari segi kadar nafkah anak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ke atas anak baginya rezeki dan pakaian dengan cara yang makruf, yang diketahui. So nafkah anak, kadar dia berapa? Kan ada orang minta kadar nafkah anak 1,000 sebulan. Ada orang minta, kalau awak baca kes-kes tuntutan nafkah dalam kes mahkamah syariah, ada minta 500. Dia tak sama. Sebab apa? Dia mengikut kepada uruf anak itu anak siapa. Kalau anak menteri lain, anak raja lain, anak orang kampung lain. Anak orang kampung simple je kan. Bagi nafkah anak saya RM50 sebulan jadi dah yang Arif contoh. Mak dia minta kan. Sebab makan cencai je, makan tengah hari sayur keledek, ambil kat kebun. Ikan tak makan ataupun ikan sungai, jala je dapat ikan. Contohnya terlalu murah kos dia. Berbanding anak kaya, makan lunch satu pinggan nasi, satu ekor ayam contoh kan. Tengah malam makan satu lamb shank. Maksudnya berbeza. So kadar ini adalah berdasar kepada uruf. Uruf sesuatu anak ataupun cucu ataupun isteri ataupun suami. Suami taklah, isteri lah. Begitu juga kalau berlakunya pergaduhan dalam rumah tangga. Apa uruf dia? Kalau kita kata harta sepencarian, alatan memasak ni. Biasanya alatan memasak, kalau berlaku pergaduhan antara suami isteri, dia orang bercerai, lalu dia orang pun nak bagi harta ni. Okey, sofa, siapa berhak nak dapat sofa ni? Suami kata aku beli, isteri kata saya beli. Jadi kita akan tengok kepada kelaziman. Sofa biasa suami beli. Contohlah. TV. Oh, TV biasa suami beli. Hiburan ni suami lah kot. Sofa mungkin isteri beli. TV suami beli. Kereta, mungkin suami beli. Tiba-tiba dapur microwave, suami kata, oh saya beli. Kan? Tapi bergantung kepada uruf. Mungkin uruf dia, kalau microwave, alat dapur semua ni, biasa isteri beli. Kan? Ini kalau pergaduhan lah dalam pembahagian harta secarian. Tapi hari ni mungkin ada lelaki pun jadi tukang masak sekarang ni kan. Tah yang bahagian dapur semua suami beli. Tiba-tiba yang bahagian depan semua yang bahagian depan tu semua yang isteri beli, yang berbeza. Ini bergantung kepada uruf dalam masyarakat, sejauh mana masyarakat itu menerima dan memakai pemakaian kelaziman ni berbeza. Begitu juga uruf membeli buah atau pokok atau semasa muda. Kita tengok kalau musim durian ataupun musim rambutan, kadang-kadang penjual ataupun peniaga dia pergi kebun-kebun, dia akan kata saya nak belilah durian ni satu pokok 10,000 contoh kan, ataupun rambutan dia kata saya nak jual rambutan, saya ada 3 pokok, satu pokok tu saya jual 300 kan. Tengok pokok masih tak merah lagi tu, rambutan mungkin masih hijau kekuningan, tapi dari segi uruf boleh jual.
Tapi janganlah jual masa putih. Putih kecil tu nak jual. Itu tidak dibenarkan. Nanti kita dalam fiqh dia ada bincang huruf yang fasik juga, sebab kadang kita jual yang apa putih-putih atau durian dia jual masa berbunga tu, mungkin bunga tu kalau datang hujan lebat dia akan luruh. Huruf kita biasanya kalau jual pokok yang berbuah di apa, buah yang ada di pokok tu biasanya buah tu yang dalam sebulan lagi boleh petik. Biasanya gitulah, ataupun buah yang nak luruh anytime. Kalau buah durian, biasa tu huruf diterima. Yang tu boleh. Walaupun kita kata, tak tahu buah atau pokok tu uh, apa ni, masak elok ke tak masak elok. Normal tak adalah kan. Tapi kalau rambutan dah nampak menguning, boleh, tak ada masalah dari segi uruf. Begitulah uruf-uruf lain seperti hari ni yang berlaku jaminan waranti TV, kereta kan. Kalau orang beli second hand dengan kita pun, kita kata saya nak jual ni handphone saya. Saya jamin uh, 6 bulan boleh pakai lagi. Saya baru pakai 3 tahun, contohnya 6 bulan. Kalau jadi apa-apa, aku bayar balik duit kau. Contoh kan. Uruf tu adalah uruf yang boleh dipraktikkan dalam masyarakat. Begitu juga penetapan kufu dalam perkahwinan mengikut adat Arab ataupun adat kita. Kufu ni apa? Setara kan. Kufu. Perkahwinan yang sekufu. Suami isteri yang sekufu. Sekufu ni, contoh kalau kita orang Melayu, uh, kerja gaji ijazah. Mestilah suami dia ijazah, perempuan isterinya ijazah. Kalau suaminya ijazah, isterinya lepas darjah 6. Tak berapa sekufu kita kata kan. Ataupun suami dia kaya, isterinya miskin, orang asli. Kahwin dengan orang asli. Suami dia masuk hutan, buat research ke, cari buat kerja balak, dia tokai balak, tiba-tiba jumpa orang asli kahwin. Kita akan kata dia tak sekufu. So kufu ini hari ni tak ada isu. Kalau laki, biasanya laki dia kahwin dengan isteri, kalau isterinya lebih rendah taraf daripada dia, contohnya kalau isteri tu taraf ijazah, kahwin dengan isteri diploma atau SPM, biasanya tidak ditimbul isu kufu. Tapi kalau isteri tu ada ijazah, suaminya tak ada ijazah, biasanya akan timbul isu kufu. Kufu ni bergantung kepada penerimaan masyarakat. Kan, penerimaan masyarakat. Kadang kita kata, dia kahwin, suami dia tu bawa Grab je. Tapi jangan main, bawa Grab sekarang ni pun ada ijazah kan. Kadang orang penceng hebat-hebat pegawai besar, tiba-tiba bawa Grab. Tak ada. Tak ada. Tapi nak cerita, kalau lah dia tu memang tak ada kelayakan, dia akan ada isu kufu. Tapi dia bergantung kepada sejauh mana praktik uruf itu dalam menerima. Begitu juga kuasa paksa, hanya sah melalui kuasa pemerintah. Ini paksa, contoh nak rampas tanah. Orang biasa tak boleh lah. So, uruf kita dalam undang-undang, kalau nak rampas harta, mesti melalui kerajaan. Kan, contohnya hari ni, ada juga adik-beradik berebut harta, lepas tu dia ambil tanah ni, dia buat rumah dia. Lepas tu macam mana dia nak ambil tanah dia balik? Kita kena melalui tadbiran, polis dan sebagainya. Itu contohlah. Begitu jugalah antara perubahan urus semasa berdasarkan apa ni, amalan, contohnya mata wang kan, mengajar Al-Quran, jadi imam, bila, itu uruf yang juga berdasarkan maslahat yang saya kata ni. Tidak harus menghadiri soal jemaah. Macam hari ni wanita, contoh Jumaat lah, di Malaysia kita tidak ada uruf yang wanita sembahyang Jumaat. Kalau anda pergi luar negara, wanita sembahyang Jumaat. Saya pernah duduk di UK dekat setahun. Dia hari Jumaat, wanita sembahyang Jumaat. Kita kat Malaysia je tak. Sebab kita jadi macam budaya kita, orang wanita dalam mazhab Syafi'i harus saja sembahyang Jumaat. Jadi semua tak pergi sembahyang Jumaat kan. Itu uruf lah. Tapi bergantung pada tempat. Tapi nak ceritanya, kalau wanita hari ni nak pergi, boleh. Tapi itulah, space lah kan. Jadi uruf ni berbeza daripada ijma'. Sebab apa kita timbul uruf berbeza dengan ijma'? Sebab ijma' ni ialah disepakati oleh ulama'. Uruf ni dia ikut masyarakat. Kan, kalau ijma', persepakatan ulama' tentang sesuatu hukum. Uruf adalah persepakatan ataupun kelaziman sesuatu masyarakat di sesuatu tempat. Mungkin tempat lain berbeza dengan masyarakat kita. Itulah beza antara uruf dengan ijma'. Dan ijma' sabit secara sepakat di kalangan ulama' sebagai sumber hukum.
Mana kalau uruf tidak sabit secara uh, sepakat untuk menjadi sumber hukum, kerana ada mazhab terima dan ada mazhab tidak terima, bergantung juga kepada sejauh mana ia sahih ataupun bertepatan dengan hukum syarak. Itulah tentang uh, uruf yang ada dalam undang Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.